Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Kijal Datuk Razali Idris didenda RM2,000 oleh Mahkamah Session di Ibu Negara pada 5 Januari selepas didapati bersalah mengeluarkan kenyataan berunsur hasutan ketika berucap pada Majlis Pelancaran Jentera Bersatu bagi pilihan raya kecil Kemaman 3 tahun lalu. Hakim Norma Ismail membuat keputusan itu selepas mendapati pembelaan gagal menimbulkan keraguan munasabah terhadap kes pendakwaan. Pada 24 November 2023, Razali 59 tahun yang juga bekas Ketua Penerangan Bersatu minta dibicarakan atas pertuduhan menyebut perkataan menghasut apabila mendakwa keputusan satu kes mahkamah dikawal oleh kerajaan. Dia didakwa melakukan kesalahan itu di Padang Astaka Cukai Kemaman Terengganu antara jam 9.30 malam dan hingga 11.30 malam pada 10 November 2023 mengikut Seksyen 4-1-B Akta Hasutan 1948 yang membawa hukuman maksimum penjara 3 tahun atau denda RM5,000 atau kedua-duanya. Izzat Amir berkata tertuduh bukan individu biasa, sebaliknya seorang adun dan pemimpin politik yang dipilih rakyat serta memegang amanah awam. Razali yang juga ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Terengganu membayar denda berkenaan.